Bayangkan, Johan Aziz sudah menjalani kemoterapi sebanyak 56 kali dan pembedahan sebanyak 4 kali. Untuk info, Johan buat kemoterapi pada Januari 2024 lalu dan jalani pembedahan buang usus. Dia tak sangka, selepas itu kanser tiba-tiba merebak ke tulang pula. Sebenarnya ambil ubat tahan sakit pun tak hilang juga sakitnya. Memang rasa sakit betul menderita saya sekarang ini, kata Johan. Terkini pada Disember 2025, Johan masih perlu diberikan ubat mengandungi dos yang kuat setiap jam untuk mengurangkan kesakitan yang dideritainya. Menurut isterinya, Nur Hayati Salim, suaminya itu sudah 7 kali dinaikkan dos dan doktor memberitahu besar kemungkinan dia tidak akan sedar selama 3 hari jika ubat ini diberikan kepada orang normal. Memang sakit sangat lah. Saya pun memang tak tahu. Saya tak pernah rasa sakit macam ini lah. Saya dah kena kanser ni lebih kurang dalam 6 tahun kan. Tapi yang ni saya rasa yang paling sakit lah. Saya kena paling struggle lah. Saya minta doa. Ramai-ramai kau doakan saya kan. Dapat saya buat bekerja balik kan. Mana boleh duduk dalam rumah macam ni bertahun-tahun kan. Duduk je. Tak boleh buat apa. Menerusi hantaran di media sosial, Nabila Huda menceritakan bahawa dia sejak dahulu dia mempunyai masalah sakit pinggang. Namun rasa sakit itu kembali menyerang baru-baru ini selepas bangun dari tidur yang membuatkannya terpaksa pergi ke hospital untuk menjalani ujian. Di tulang belakang, in between tulang belakang kan ada kita panggil sponge, right? Disc. So disc ni ada nampak dia impact ke belakang. Jadi nasib. Pam lagi Mami 10K. Tolonglah Mami. Bolehlah Mami bantulah. Mami bagilah Mami. Coba pula Caim. Kau lah Zaim. Aku Randy lah. Zara Zia mengidap kanser buah pinggang tahap 1 dan 4 penyakit kronik lain, mengalami keletihan melampau dan hidung berdarah. Zara bagaimanapun memaklumkan kanser yang dihidapinya itu masih berada pada tahap 1. Perkara berkenaan dikongsikan menerusi media sosialnya sekaligus mengingatkan orang ramai agar tidak mengabaikan isyarat yang diberikan oleh tubuh badan. Sehingga tahun lepas, semuanya terjawab apabila saya disahkan menghidap renal sel karsinoma tahap 1. Tolong jangan abaikan isyarat tubuh kita, tulisnya. Zara turut mengakui tidak menyangka sistem yang dialaminya selama ini merupakan petanda kepada penyakit berkenaan. Bertahun-tahun badan memberi isyarat, cepat penat, hidung kerap berdarah dan denyutan berulang. Tambahnya lagi, Sudah Hajiam. Yang tak boleh terima, yang tahu anak yang baik. pada 21 November tahun 2025, isteri Harun Hashim menghembuskan nafas terakhir di hospital akibat kanser payudara tahap 4 pada usia 48 tahun. Kehilangan isterinya itu ibarat patah kaki baginya kerana biasanya arwah yang membimbing menunjuk senjalan untuknya. Ini kerana dia mengidap darah tinggi dan kencing manis yang menyebabkan masalah penglihatan. Saya hanya terima mana yang perlu, dapat satu kerja pun sudah cukup untuk menampung hidup selama 6 bulan. Lagipun, saya susah nak bergerak dengan penglihatan terhad. Biasanya, produksi akan ambil dan hantar pulang, katanya.
Jujurnya, bila tinggal sendirian, ada kebimbangan akan mati sendirian. Saya paling takut orang jumpa saya dalam keadaan sudah berulat. Tambah harun lagi. Sayang, jangan kau ragu, cintaku padamu. Itulah bakat nyanyian dan lakonannya yang ditampilkan menerusi filem Marah-Marah Sayang pada tahun 1987, membuatkan figura yang pernah mencuri perhatian suatu ketika dahulu. Isma Alif kini berdepan detik suka ketika berada usia warga emas dan tahap kesihatannya semakin merosot. Namun kini, segalanya bagai telah berubah apabila beliau menjadi warga emas dan menghidapi pelbagai penyakit. Lebih teruk lagi, apabila dia diserang angin ama pada penghujung tahun 2023 sehingga dimasukkan ke hospital. Kini, setelah beliau mendapat rawatan dan dibenarkan keluar hospital, lampin pakai buang, tonggat kaki 4 dan ubat-ubatan menjadi teman setianya. Malah, beliau juga menjadi penerima zakat gara-gara tiada pendapatan mencukupi selain menerima sumbangan daripada pelbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia. Sayang, jika kau tahu apa sebenarnya isi di hatiku. Pasti ramai yang kenal dengan pelakon dan pelawak Malaysia ini yang pernah mencipta sejarah apabila memenangi anugerah kategori artis bukan Melayu popular pada suatu ketika dahulu. Anak tunggal. Oh, sudah tukar lah sekarang. Satria berjaya menambat hati peminat dengan lawak bersahajanya menerusi rancangan sitcom yang terkenal ketika era 90-an. Namun kini, beliau semakin jarang menghiasi program atau drama di TV sehingga ramai yang tidak tahu keadaan sebenar pelawak popular itu pada hari ini. Di sebalik itu, beliau diuji apabila kaki kirinya terpaksa dipotong hingga paras lutut akibat jangkitan kuman yang serius. Dalam keadaan tersebut, beliau tetap positif dan berharap masih berpeluang menerima tawaran berlakon. Asli pernah mencuba nasib dalam menyertai Maharaja Lawak Mega pada tahun 2019 namun gagal ke peringkat akhir. Malah, beliau berdepan cabaran kewangan apabila terpaksa menanggung kos ubat mencecah hampir RM3,000 sebulan akibat serangan jantung dan perlu membayar hutang rumah serta 2 buah keretanya. Sebelum ini, beliau pernah menjual buah-buahan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan selain bergantung pada sumbangan daripada para peminat melalui siaran langsung di media sosialnya. Mesti ramai yang kenal dengan beliau kan? AB Yus, pelakon dan pelawak Malaysia, menghadapi kesusahan kewangan akibat masalah kesihatan dan bencana. Beliau mengalami kegagalan buah pinggang serta penyakit lain.
menyebabkan kos perubatan tinggi. Apa yang berlaku ni bahasa Tuhan. Tuhan tak bercakap macam kita bercakap ni. Tapi Tuhan menggunakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah bahasa Tuhan. Ya, yang harus kita faham, yang mesti kita kena faham. Bahawa kita ni memang hidup sementara, kita ni menumpang, kita ni tak ada apa-apa. Kematian itu bukan disebabkan oleh sakit. Kematian itu bukan disebabkan oleh sakit yang teruk atau tak sakit. Tak sakit pun boleh mati. Betul. Kan? Jadi kenapa kita nak fikir aku sakit ni mati? Mati tu pasti. Pasti. Cuma kita tak tahu bila. Kan? Kita mohonnya lah pada Allah SWT, kan? Supaya kita dimatikan dalam keadaan elok, keadaan baik. Itu dia pasti akan datang. Jadi saya berfikir begitu. Itu yang menyebabkan saya sakit. Kita pergi berubat lah. Sebab Allah dah kata setiap penyakit itu ada ubat. Kita carilah ubat dia. Usaha. Jangan fikir pasal mati. Saya muntah tak berhenti, saya masuk hospital. Bukan setakat satu show. Saya ingat saya ada hampir 3 show yang pernah jadi macam tu. Saya dah sampai saya tak boleh nyanyi. Doktor kata GERD lah. Bila GERD ni dia berkaitan dengan anxiety lah. Maknanya kerisauan yang melampau. Bila saya dah ada GERD, dah ada anxiety. Jadi benda tu sampai sekarang pun saya masih lagi orang kata apa, kena tak kata benda tu dah hilang tak boleh, sebab anxiety ni dia kadang-kadang dia tak hilang kan. Kadang-kadang bila kerisauan yang melampau sangat pun dia jadi balik. Psychiatric pun saya pun tak tahu saya jumpa doktor psychiatric. Family saya dah bawa, dah sampai dah jumpa doktor, dah bagi saya ubat. Masa jumpa tu macam blank macam macam siapa doktor ni, macam sama je lah. Tapi rupanya dah aku dah jumpa doktor ni ya. Maknanya betul lah saya kira. Maknanya benda ni bukan main-main lah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.